Rupanya maring kita kehilangan dua murabbi ummah. Seorang daripada Thailand iaitu Tuan Guru Baba Aziz daripada Pusu, dan juga seorang lagi daripada Terengganu, Tuan Guru Haji Husin bin Rahman. Semoga Allah tempatkan Tuan Guru Haji Husin bin Rahman ataupun ayahku di tempat yang terbaik dalam syurga Firdaus tanpa hisab, insya-Allah. Ustaz nak kasih tentang biodata Tuan Guru Haji Husin bin Rahman ni. Dilahirkan pada tahun 1950 di Terengganu. 5 di antara gelar orang panggil dia, antaranya ayahku, kemudian Ustaz Hashim, Ustaz Hussein, Pok Teh Seng. Di antara guru beliau adalah Tuan Guru Haji Abdul Aziz Pondok Pasir Tumbuh, Tuan Guru Haji Mustafa Pondok Pasir Tumbuh, Tuan Guru Haji Hashim Pondok Pasir Tumbuh, Tuan Guru Baba Haji Najmuddin Keranda Besuk, Tuan Guru Baba Haji Abdul Rahman Pombeng Kuala Ibai. Dianya banyak buka pengajian kitab di rumahnya, iaitu Kampung Mengabang Tengah, Kuala Ganu. Di antara ilmu ada asatizah yang pernah bertalaki dengan beliau ialah Tuan Guru Ustaz Azhar Idro, Datuk Dr. Khairul At-Takiri, Ustaz Malik Hitam Mudir Pondok di Sabah. Lebih kurang tahun 2000 dia buka pondok namanya Madrasah Darul Ikhwan ataupun Pondok Lubuk Pandai di Wakah Tapen Marang, Terengganu. Dan madrasah ni ditakbir oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zing. Pada tahun 2015 pula dia buka lagi pusat pengajian namanya Madrasah Darul Ansar ataupun disebut dengan nama Pondok Kenanga di Jalan Kenanga Tengah, Wakah Tapen Paret, Marang. Itulah kehidupan seorang alim ulama yang sentiasa menaburkan bakti kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga alim ulama ni dapat membantu kita di saat mana kita berada di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Baiknya Allah dengan kita deh. Sama-sama beraya Allah Maha Baik. Terima kasih banyak yang mana follow perjalanan dakwah Ustaz, yang mana belum follow, mari follow Ustaz.